Korang pernah tak bila cikgu matematik tanya 3 kali 7, tiba-tiba korang macam blank. Jantung laju, tangan rasa sejuk, otak pun terus loading. Tapi sebenarnya hafal sifir ni boleh jadi fun gila. Tak perlu duduk depan buku tebal pun. Mungkin korang boleh cuba untuk buat lagu bila nak belajar sifir. Contohnya korang ambil lah melodi lagu-lagu yang popular. Lagu K-pop ke, lagu-lagu tempatan, lagu Melayu, tak kisahlah. Apa-apa lagu yang korang suka dan korang tukarkan lirik dia jadi sifir. Korang nyanyilah banyak kali. Lama-lama otak korang akan cepat tangkap macam kita cepat tangkap lirik lagu. Atau yang lagi best, korang boleh bersama-sama dengan kawan-kawan untuk buat satu game. Siapa boleh jawab sifir tu, dia menang. Kalau jenis yang suka melukis pula, boleh tulis sifir dalam bentuk lukisan ataupun penuh dengan warna-warni. Sebab bila kita seronok, otak pun senang ingat. So, lepas ni, kalau cikgu tanya 8 kali 8 berapa, korang boleh jawab dengan confident. 64, cikgu.